Apa khabar semua? Pernah tak anda nampak lampu Aladdin ni? Dalam banyak-banyak warning light, inilah warning light paling bahaya dekat dashboard anda. Kalau keluar je lampu ni, cepat-cepat berhenti dan matikan enjin. Jadi jom saya ceritakan kenapa penting sangat lampu ni. Yang pertama sekali, lampu ni adalah lampu low oil pressure warning, atau dalam bahasa Melayu, amaran tekanan minyak pelincir yang rendah. Oil tu merujuk kepada minyak pelincir tau, bukan minyak petrol atau diesel yang kita isi dekat pam minyak tu. Most likely, lampu warning ni warna merah. Kebiasaannya juga, bila kita pulas kunci tu tapi belum start lagi enjin, lampu ni akan menyala. Bila kita dah start, lampu ni akan padam. Kalau lampu ni tak menyala, maksudnya enjin tu berada dalam keadaan normal dan minyak pelincir dalam enjin anda tu berada dalam keadaan baik. Maksudnya baik itu adalah kuantiti dia cukup dan dia mengalir dengan tekanan yang cukup dalam enjin anda. Kenapa enjin kereta anda ni memerlukan minyak enjin ataupun minyak pelincir yang mencukupi? Enjin kereta ni adalah sebuah mesin yang kompleks dan dekat dalam enjin ni kita ada banyaklah komponen-komponen besi yang bergerak pada kelajuan yang tinggi. Kalau anda punya crankshaft tu, dia akan berputar pada kelajuan beribu-ribu RPM. Lagi laju kereta tu, lagilah laju dia berpusing. Kemudian, piston yang menggerakkan crankshaft tu pula akan sentiasa naik dan turun. Jadi benda yang bergerak ni, mestilah ada benda bergesel, betul tak? Kalaulah contohnya anda gesekkan tangan anda macam ni. Sekejap je dah rasa panas, betul tak? Sekarang bayangkan, benda yang bergesel ni adalah besi. Lagilah dia cepat panas. Maka sebab itulah, untuk mengurangkan geseran antara besi-besi dekat dalam enjin ni, maka kita letakkan satu lapisan minyak pelincir di antara dua permukaan yang bersentuh ni. Kalau kita zoom in, sebenarnya dua besi ni dia tak bergesel pun. Ada macam satu lapisan nipis minyak pelincir di antara dua permukaan tu yang menjadikan pergerakan dia smooth dan tak generate haba yang terlalu banyak. Tapi tak semua permukaan yang bergesel ni sangat kritikal. Ada tempat yang lebih kritikal dari tempat yang lain. Maksudnya, minyak enjin tu kena dimasukkan ke situ dalam keadaan bertekanan. Macam kena simbah sikit lah dekat situ. Kena ada banyak baru dia berfungsi. Contoh komponen yang memerlukan minyak enjin bertekanan tinggi adalah dekat crankshaft. Crankshaft ni, tugas dia adalah untuk menukarkan pergerakan turun naik piston kepada pergerakan putaran. Jadi bila nak berputar tu, dia akan duduk di atas bearing. Bearing ni pula bukannya bearing yang ada bola-bola dekat dalam tu. Dia macam satu lapisan pelapik besi yang mana dekat sini kita alirkan minyak pelincir supaya crankshaft tu seolah-olah terapung dekat atas pelapik besi ni. Tekanan yang diperlukan untuk sustain pergerakan ni adalah lebih kurang 20 ke 25 PSI. Bergantung kepada keadaan enjin tu lah, tengah laju ke tengah perlahan. Sebagai perbandingan, atmospheric pressure yang kita rasa biasa dekat luar ni adalah 15 PSI. Jadi untuk mencapai tekanan 20 PSI ni, memang nak kena guna pump. Itu yang orang duk sebut oil pump tu. Tujuannya adalah untuk pump minyak pelincir ni bukan setakat untuk sekelit dia keliling enjin, tapi memang nak kena pump supaya tekanan ni cukup untuk protect komponen-komponen kritikal macam crankshaft ni. Komponen lain yang agak kritikal dan sentiasa nak kena ada minyak bertekanan tinggi adalah camshaft. Camshaft ni dia duduk dekat atas sebahagian enjin atau nama rasmi lokasi ni adalah cylinder head. Camshaft ni lah yang bertanggungjawab untuk tekan intake dengan exhaust valve supaya injap ni boleh terbuka dan tertutup. Dia bergerak memang sangat laju. Most of the time, mata kita memang tak cukup laju untuk menangkap pergerakan dia. Maka disebabkan pergerakan ni sangat laju, lagilah kritikal komponen ni sentiasa nak kena ada minyak pelincir. Plus, kita pun tak nak cam tu bercala ke, berubah bentuk ke sebab kerap sangat bergesel. Kalau tidak, enjin anda akan bergerak dengan cara tak betul lah sebab saiz bukaan injap dia dah lari. Kalau anda tak berapa familiar term macam crankshaft, camshaft, piston dan anda nak belajar lagi banyak tentang komponen-komponen enjin ni supaya mudah anda nak jaga enjin anda atau sekadar sebab anda minatkan enjin, maka saya dah sediakan 50 video untuk anda belajar tentang komponen-komponen enjin ni. Link untuk tengok video-video ni saya letak di bawah. Jadi macam mana minyak enjin tu boleh sampai ke semua tempat dekat dalam enjin? Of course, first sekali ada kena oil pump macam yang kita dah tengok tadi. Oil pump ni dia akan guna sedikit power dari enjin untuk operate. Maknanya bila enjin hidup,
pump tu hidup. Pump ni akan mengepam minyak pelincir dari oil sump dekat bawah enjin anda tu, dan minyak ni akan melalui macam saluran-saluran halus yang dipanggil oil gallery. Oil gallery ni memang engineer dah design cun dah. Biasanya kita tak nampak dia sebab dia ada dalam besi engine block tu sendiri. Kalau kita pisahkan silinder head dengan block tu, baru nampak ada lubang-lubang dekat situ. Tekanan yang normal bagi kebanyakan enjin kereta penumpang adalah antara 25 hingga 65 PSI semasa enjin beroperasi. Disebabkan minyak enjin ni sangat penting, lagi-lagi untuk piston, crankshaft dengan camshaft, memang ada sensor dipasang untuk monitor tekanan minyak pelincir ni. Kalau tekanan ni jatuh di bawah lower limit dia, maka sensor tekanan minyak akan menghantar isyarat kepada ECU kereta anda dan simbol Aladdin tu pun menyala. Jadi persoalannya sekarang, kenapa tekanan minyak boleh jatuh sampai warning light ni menyala? Kalau kita tahu apa sebabnya, maka bolehlah kita buat something supaya warning ni tak keluar kan? Sebab yang paling biasa sebenarnya adalah paras minyak enjin anda dah terlalu rendah. Ini boleh berlaku kalau anda dah lama tak servis kereta dan tukar minyak hitam tu. Minyak hitam pula kan? Jadi minyak hitam, minyak enjin, minyak pelincir ni benda yang sama lah. Kita refer kepada minyak yang sama. Sebenarnya minyak enjin ni kalaulah kata tak ada bocor langsung pun, lama-lama dia akan habis. Sebab memang dia akan terbakar sikit-sikit dalam enjin. Contohnya minyak yang ada dekat cylinder wall. Waktu berlaku combustion, akan ada sedikit minyak dekat situ akan terbakar sekali. Jadi lama-lama dia akan habis juga. Sebab tu kita kena servis kereta kita untuk tambah balik minyak hitam tu. Itu belum lagi kata minyak tu habis sebab gasket bocor lah, seal bocor lah, lagi-lagi dekat kereta yang lama. Kalau kereta Kelisa saya tu, asyik licin je minyak enjin dia. Rupanya gasket dah rosak. Lepas tukar gasket, terus settle. Penyebab lain tekanan minyak boleh jatuh sampai keluar warning light ni adalah minyak tu dah terlalu lama, bertahun-tahun tak ditukar. Jadi kelikatan dia tu akan turun. Maka tekanan yang sepatutnya tu tak boleh nak maintain. Dan ada jugalah kes-kes yang mana oil pump tu sendiri rosak. Maka dia tak bolehlah menghasilkan tekanan yang mencukupi. Satu lagi kemungkinan adalah oil filter anda tu lama sangat tak tukar sampai tersumbat. Maka minyak susah nak mengalir dekat situ. Jadi apa yang berlaku sebenarnya kalau anda mengabaikan lampu warning ni dan drive je macam biasa? Bila pressure tu tak ada, maka lapisan minyak nipis yang melindungi bearing dekat crankshaft tadi dan pelbagai tempat lain lagi akan mula hilang. Bila bearing tu dah kering, maka crankshaft akan bergeser terus dengan permukaan logam bearing tu. Dan dia akan jadi panas lah. Haba yang terhasil daripada direct contact ni memang sangat banyak dan dalam masa yang singkat je, bearing tu akan mula mencair. Bila dah sampai tahap ni, anda mungkin ada beberapa saat atau beberapa minit saja sebelum enjin anda mati sepenuhnya. Kalau anda lambat dan besi tu dah cair, maka bila enjin tu mati, besi tu pun akan sejuk. Lepas tu enjin tu akan lock dekat situ. Sebab dia macam dah melekat dekat situ. Istilah yang betul dia adalah engine seizure. Kira lepas tu enjin kira rosak lah. Tak boleh nak guna lagi. Jadi apa yang patut anda buat kalau simbol merah tu menyala masa anda tengah drive? Perkara pertama yang anda kena buat adalah jangan panik. Anda sekarang tahu yang anda kena berhenti dengan segera. Jadi berhenti dekat tempat yang mengizinkan. Kalau boleh janganlah dekat tengah-tengah jalan. Nanti masalah lain pula. Jadi berhenti dan matikan enjin dengan segera dan biar dia sejuk dulu. Kalau saya memang dekat bonet ada 1 liter minyak pelincir dan 1 botol coolant yang saya sentiasa bawa ke mana-mana. Sebab saya pernah kena benda ni. Kalau anda pun ada minyak spare, bolehlah tuang masuk. Dapat 1 liter pun dah cukup dulu. Just untuk top up sikit dan lepas tu tengok warning tu datang balik tak. Kalau kata warning tu hilang, bolehlah anda meneruskan perjalanan. Mungkin lepas tu pergi bengkel untuk check. Kalau yang pandai sikit tu, bolehlah nak check dipstick okey ke tidak minyak enjin anda tu. Atau memang dah kering terus. Kalaulah anda tak bawa engine oil ni, maka baik anda call je insurance untuk dia arrange tow truck anda ke bengkel yang berdekatan. Biasanya 50 km pertama tu percuma saja. Banyak insurance yang cover benda ni. Tapi anda kena tanyalah berapa dia orang charge. Jadi tunggu tow truck dan bawalah ke bengkel. Ada kereta yang canggih sikit, dia akan keluar warning kalau minyak enjin dah tinggal sikit. Dia macam warning untuk suruh kita top up minyak lah. Dia tidaklah urgent sampai kena berhenti, tapi dia suruh top up minyak tu. Cuma kebanyakan kereta tak ada warning ni. Dia terus keluar lampu Aladdin ni saja.
Kalau anda confuse warning ni jenis yang mana satu, better assume the worst dan berhenti segera. Cuba komen dekat bawah, anda pernah kena tak warning yang macam ni? Apa anda buat waktu tu dan ada tak yang sampai rosak terus enjin? Cuba komen pengalaman anda dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Nak belajar enjin dengan lebih detail? Link saya letakkan di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.